percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung. Yang berhormat Dato' Dr. Akmal Saleh, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Di saat angin kencang melanda, beliau memilih untuk berdiri bukan berundur. Kita berkumpul hari ini untuk kita ingatkan kepada parti kita tentang denyut nadinya sendiri. Saya rasakan inilah tanggungjawab yang terbesar kita. Tanggungjawab kita untuk kita pertahankan parti ini setelah banyak binaan yang mengajuk. Ada yang marah, ada juga yang bergaduh. Lupakan segalanya. Kita kembali bertahun. Suburkan jiwa besar kita. Kita kembali bermuafakat demi kepentingan nasional. Boleh atau tidak? Dan insya-Allah UMNO, pemuda UMNO dan barisan kepimpinan UMNO bersedia untuk kita menjadi wadah kepada penyatuan Melayu. Yang terasa